Okey, hai. Kita kembali lagi dalam Hoke TV. Okey, hari ni aku nak berkongsi dengan korang pendapat aku tentang pengarah Mamat Khalid. Panjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP ni, aku sempat tengok 3 movie hasil buatangan daripada Mamat Khalid, iaitu cerita Zombie Kampung Pisang, Mak Laksa dan juga Kala Malam Bulan Mengambang. Berdasarkan pemerhatian aku lah, apa yang aku suka tentang cerita Mamat Khalid ni, cara penyampaian cerita Mamat Khalid ni, kalau korang tengok, dia lebih kepada konsep bersahaja. Penceritaan dia taklah terlampau buat korang pening kepala yang akan macam, okay, benda berlaku cerita ni. Tak, dia konsep dia santai. Apa yang aku cuba share dengan korang berdasarkan 3 movie ni, aku cukup kagum ialah storyline diorang. Contohnya cerita macam cerita Zombie Kampung Pisang. Ada pernah korang terfikir ke dekat satu kampung Pisang dekat Perak tiba-tiba diserang oleh zombie, dan zombie tu terhasil daripada orang-orang yang pergi makan kat warung orang Pak Munawir yang dia punya kuali rendang dia tertumpah tutung asid tak silap. Dan lepas tu cerita Mak Laksa. Ada satu kampung Talam, nak anjurkan malam keramaian, nak jemput ada artis, ada penyanyi-penyanyi semua. Tapi ada konflik waktu nak jayakan malam keramaian tu, dengan artis tak dapat datang, bas kena tahan dengan polis, macam-macam ada keadaan. Padahal cerita simple je. Lepas tu cerita ni, Kala Malam Bulan Mengambang. Cerita dia menceritakan tentang seorang wartawan pergi bercuti ke satu kampung, dan kebetulan dekat kampung tu ada satu tragedi di mana setiap kali bulan mengambang ada pemuda-pemuda yang hilang. Dan bagi aku, apa yang menariknya cerita ni, penceritaan dia macam cerita zaman-zaman dulu, zaman-zaman Piramli dulu. Mamat Khalid berjaya hasilkan satu cerita yang sangat-sangat best, dengan dibantu oleh pelakon-pelakon yang sangat-sangat mantap. Masa tu cerita tu dibintangi oleh Rosyamno, Bumi Aida, Ron Palare, Farid Kamil, David Teo, Sofi Jekan, dan macam-macam lagi pelakon. So aku sangat sukalah cerita Mamat Khalid ni, sebab kebanyakan cerita-cerita Mamat Khalid ni punya storyline dia mudah untuk kita faham, dan apa yang aku lagi suka, skrip dia sangat lekat dekat jiwa kita. Contohnya macam cerita Zombie Kampung Pisang tu, ayat yang paling aku tak lupa sekali adalah dahsyat gila yang Awi cakap tu. Dahsyat gila lah. Dan kebanyakan skrip-skrip dia semua skrip-skrip santai yang bagi aku suka skrip dia. Lepas tu, apa yang ironinya cerita Mamat Khalid ni, kebanyakan cerita-cerita dia semuanya watak dia, nama dia semua lupa kat. Contohnya Hussein, ada Wahabi, ada Abi Hurairah. Nama-nama semua nama-nama yang kau boleh katakan, okay, dekat cerita Mak Laksa ada watak tu, nama tu, dekat Zombie Kampung Pisang pun ada watak tu. Jadinya aku harapkan panjang PKP ni, kalau korang bosan-bosan kat rumah tu, bolehlah cari movie-movie Mamat Khalid. Dan aku sangat-sangat suggest cerita Zombie Kampung Pisang, Mak Laksa, Kala Malam Bulan Mengambang ni. Sebab 3 cerita ni, aku pasti korang yang belum pernah tengok cerita ni mesti akan ada cerita Melayu macam ni. Jadinya apa lagi, pergilah tonton, kan? Dan sebelum tu, aku harap korang dapatlah subscribe channel ni, Hoke TV, dan like dan tekan butang bell. Okay, apa pun, jumpa ke video lain. Okay, Assalamualaikum.